Jom kita selami kisah yang luar biasa ni. Macam mana sebuah perkampungan nelayan yang kecil, entah dari mana, tiba-tiba boleh jadi pusat perdagangan dunia. Inilah dia, kisah kebangkitan dan kejatuhan Kesultanan Melayu, Melaka. Jadi, persoalannya, macam mana semua ni boleh berlaku? Apa rahsia di sebalik kebangkitan yang begitu hebat? Dan apa pula yang akhirnya menyebabkan empayar gergasi ini tumbang? Jom kita rungkai sama-sama. Semuanya bermula di sini, bukan sebarang tempat, tapi di salah satu laluan air paling strategik di atas muka bumi, Selat Melaka. Lokasi inilah yang menjadi pentas kepada keseluruhan cerita kita. Ceritanya bermula sekitar tahun 1400 dengan seorang putera raja yang dibuang negeri, namanya Parameswara. Dia bukan sekadar mencari tempat perlindungan, tapi tanpa disedarinya, dia telah menemui satu lokasi yang bakal mengubah sejarah. Tengok ni, lokasi yang Parameswara jumpa tu, ia bukan sekadar okey, tapi ia betul-betul sempurna. Ada 4 sebab utama. Pertama, ia betul-betul di tengah laluan dagang timur barat. Kedua, ia ada pertahanan semula jadi, bukit untuk mengintip dan paya bakau sebagai benteng. Ketiga, muara sungainya dalam jadi kapal besar boleh berlabuh dengan selamat. Dan yang paling penting, ia terlindung dari angin monsun, jadi kapal boleh singgah bila-bila masa sahaja sepanjang tahun. Memang jackpot. Baiklah, lokasi dah hebat. Tapi itu baru separuh jalan kan? Nak bina empayar, anda perlukan lebih dari itu. Anda perlukan satu sistem yang mantap. Dan inilah kepintaran Melaka. Mereka membina satu sistem pentadbiran yang sangat-sangat cemerlang. Cuba kita tengok kabinet di raja mereka ni, yang dipanggil pembesar berempat. Setiap seorang ada tugas yang sangat spesifik. Ada bendahara, macam Perdana Menteri. Ada penghulu bendahari yang jaga kewangan. Temenggung yang jaga keselamatan, dan Laksamana, Ketua Angkatan Laut. Semuanya tersusun rapi, memastikan jentera pentadbiran empayar berjalan lancar macam jam. Dan bijaknya mereka ni, mereka ada 2 set undang-undang yang berbeza. Satu, Hukum Kanun Melaka untuk urusan di darat, dan satu lagi, Undang-Undang Laut Melaka, khusus untuk para pedagang dan pelaut. Jadi semua orang tahu peraturan mainnya, tak kira anda di darat atau di laut. Hasilnya, dengan pentadbiran yang cekap dan undang-undang yang jelas, Melaka bukan lagi sekadar pelabuhan, ia dah jadi pasar raya dunia. Cuba bayangkan nombor ni sekejap. 84. Itulah jumlah bahasa yang dituturkan di Melaka pada zaman kemuncaknya. 84. Ini menunjukkan Melaka bukan lagi pusat serantau, tapi ia dah jadi kota kosmopolitan global. Pedagang dari Arab, India, China, Eropah, semua berkumpul di satu tempat. Melaka ni macam hub logistik gergasi. Rempah ratus dari Kepulauan Melayu dikumpul di sini, lepas tu ditukar dengan sutra dari China atau tekstil dari India. Apa saja barang berharga dari seluruh dunia, kemungkinan besar anda boleh jumpa di Melaka. Ada satu petikan dari seorang pemerhati Eropah waktu tu yang betul-betul merumuskan segalanya. Dia kata, sesiapa yang menjadi tuan di Melaka, tangannya berada di leher Venice. Maksudnya, kalau anda kuasai Melaka, anda kuasai seluruh laluan perdagangan ke Eropah. Begitu besarnya pengaruh Melaka. Jadi, macam mana mereka buat semua ni? Ini bukan nasib baik semata-mata tahu. Ada resepi kejayaannya. Cukai yang rendah dan adil, sistem mata wang sendiri, kemudahan pelabuhan yang lengkap, dan yang paling penting, ada orang laut yang setia menjaga keselamatan perairan. Semuanya dirancang dengan teliti untuk menarik pedagang datang. Tapi, macam mana pepatah kata, lagi tinggi pokok, lagi kuat anginnya kan? Ketika Melaka berada di puncak, retak mula muncul dari dalam. Asas empayar itu sendiri mula goyah. Semuanya bermula dari atas. Kepimpinan Sultan terakhir dikatakan lemah, rasuah dan sikap pilih kasih mula jadi barah dalam pentadbiran. Akibatnya, gulungan bangsawan mula berebut kuasa sesama sendiri. Perpaduan yang dulu jadi kekuatan Melaka, kini dah hancur dari dalam. Dan bila rumah dah retak dari dalam, mudahlah untuk kuasa luar masuk. Kelemahan dalaman Melaka ni telah membuka pintu kepada satu ancaman baru yang sedang berlayar menuju ke arah mereka dari barat. Pada tahun 1509, ancaman itu tiba dalam bentuk kapal-kapal Portugis. Mereka datang bukan untuk berdagang, tapi dengan 3 matlamat utama. Mencari kekayaan dari rempah ratus, menyebarkan keagamaan mereka dan mendapatkan kemasyhuran untuk Empayar Portugal. Dan penghujungnya datang dengan sangat pantas. Dalam tempoh sebulan sahaja pada tahun 1511, selepas beberapa siri serangan yang sengit, kubu besar yang dah bertahan selama lebih 100 tahun itu akhirnya jatuh ke tangan Portugis.
Di atas kertas, Melaka nampak kuat. Mereka ada meriam, ada gajah perang, tapi mereka berdepan dengan tentera laut Portugis yang lebih unggul dari segi teknologi senjata api. Dan yang lebih parah, Portugis bijak mengambil kesempatan atas perpecahan dalaman yang sedang berlaku di Melaka. Tapi adakah ini pengakhirannya? Adakah kejatuhan Kota Melaka bermakna tamatnya sebuah empayar? Sebenarnya, tak. Ini hanyalah permulaan kepada satu babak yang baru. Sultan Mahmud Shah mungkin tewas dalam pertempuran itu, tapi semangatnya tak pernah padam. Baginda berundur, membina kekuatan baru dan melancarkan serangan balas berkali-kali selama bertahun-tahun. Walaupun gagal menawan semula Melaka, perjuangannya diteruskan oleh keturunannya. Jadi, poin pentingnya di sini ialah, walaupun Kota Melaka jatuh, gagasan Melaka itu sendiri terus hidup. Budaya, undang-undang, bahasa dan tradisinya diwarisi oleh kesultanan-kesultanan baru, terutamanya Kesultanan Johor Riau. Legasi Melaka terus membentuk wajah rantau ini untuk beratus-ratus tahun yang akan datang. Ini membawa kita kepada satu persoalan besar untuk direnungkan. Kisah Melaka mengajar kita bagaimana lokasi dan sistem yang bijak boleh mencipta kuasa global. Tapi pada masa yang sama, ia juga satu peringatan. Betapa cepatnya semua itu boleh hancur kerana perpecahan dalaman. Jadi apakah pengajaran yang boleh kita ambil hari ini tentang keseimbangan antara mengejar kemakmuran dan menjaga perpaduan?